milik Terengganu dan Kelantan. Kita nak pergi East Coast. Elena Zara, mana dia? Tak nampak. Tak nampak kat cermin. Itu dia. Okay, Elena Zara. Mama. Pit stop pertama, NKVE Petron. Petron NKVE. Dia terus record kan? Hi guys, welcome back. Dah lama tak buat video. Hari ni kita balik kampung. Bawa si kecil balik kampung. Tapi si kecil tidur. See? She very good, you know. Tadi dia dah record dah. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita hari kedua kita pit stop. Semalam kita pit stop di Kuala Terengganu. Hari ni dari Kuala Terengganu kita nak ke Kota Baru. Kota Baru. Ada majlis kahwin with little girl. Okay, cuba kat Kelantan. Jom, jalan. Elena Zara, kita dah sampai. Awak bersibuk. Awak bersibuk nak pegang payung. Apa tu? Syahnas? Apa benda? Welcome to Kota Baru. Elena, steady ya. Ni bilik kita ada hall, ada boleh lepak sini. Dalam ni ada pemandangan Bandar Kota Baru. Bilik ada sofa. Sebelah sana ada katil, ada toilet, kopi, semua ada. Dan ini. Lena. Nah. Bu, kita masuk Thailand ni. Thailand. Baru sampai Thailand. Baru sampai Thailand ni. Ronghai, Ronghai. Ni tengok bapa dia. Lidah? Lidah. Tak ada. Tak apa. Tak ada Tak apa, tak apa. Okay. Thank you. Masakan. Tak ada stop pula Elena lidah tu.
Kita balik makan dengan Toki. Jalan-jalan. Best. Best ke? Nampak muka dia. Pegang. Sini, pegang sini. Okey. Hai. Nama saya Lena Zara. POV. POV. Okey. POV. Saya pulang. So, cakaplah sikit. Kakak dia tegur kakak ni. Assalamualaikum. Masya. Panas lah belah sini tak tutup aircon. Ni tutup aircon lah. Kita dah sampai Pasar Siti Khadijah. Game pula. So, mission abort. Mission abort Kita datang lain kali. Kita dekat Salo Kelantan, Pasir Mak. Oh, Kampung Lopa ni Pasir Mak. Pasir Lopa dekat mana tau Makan di Bukit Bunga. Hai Bunga. Ni. Kat mana? Kat Kelantan. Dekat Bukit Bunga. Lena kat Bukit Bunga. Nak pergi Thailand ke? Kita dekat Nur Alia, Kopok nasi ulam kat sebelah tu tadi. Lama sedap gila. Sedap. Sebelah je Thailand ni. Sebelah sana Thailand. Kita pit stop isi minyak Petronas ke Mahang di Tanah Merah, Kelantan. Lepas tu Elena nak apa? Nak mamam. Oh, zoom pula. Okey, nak mamam. Sambil-sambil kita jalan lah. Kita cari kedai makan pula. Okey, kita cari kedai makan dekat Tanah Merah. Lepas tu kita menuju ke Jeli, Greek and seterusnya ke rumah lah. Let's go. Tanah Merah. Kita berhenti dekat Titi Wangsa. Rehat jap. Yeay, Elena Zara sampai dekat puncak Banjaran Titi Wangsa. Tergebir. See the view. Wow, subhanallah, cantik. Cuaca cantik. Hujan rintik-rintik sikit lah. So nice. You want to say something? Elena Zara. Ini wishlist papa dengan mama nak naik motor sebenarnya. Betul, sekarang kita bawa Elena Zara sama. Jom. Dah, jom. Kita dekat Rentan Tasik Banding. Tu dia. Tasik Banding. Jalan betul-betul jalan Kan? Cantik tempat dia.
Aceh. Oh lama. Dah jom. Kita dah sampai Gerik. Pekan Gerik ni. Hentian Gerik dekat situ. Kuala Kangsar, yo. Are you okay? Ha? Elena? Okey tak okey? Elena Zara, okey tak okey? Elena Zara. Okey ah. Okey aja. Okey aja. Elena naik kereta daripada pukul berapa tadi 11? 10? 11 pagi dari Kota Baru. Sekarang dekat Kuala Kangsar. Kita nak menuju ke Ipoh. Elena Zara, Papa panggil. Elena Zara, Oh, dah suki. Ipoh Mali tak dah sombong. Kita pergi stop Ipoh sebab hari dah hampir menjelang malam. Kita rehat dulu. Pagi ni kita breakfast kat hotel kat Ipoh. Kita ingat kita orang lambat kan. Jadi kita orang first. Rupanya kita orang yang awal. Nampak? Heaven makan tak ada orang. Makanan banyak. So dapatlah makan dengan tenang. Elena Zara dah breakfast? Dah. Elena Zara dah makan? Dah. Saya santai-santai je. Tempat pun santai. Tak ada orang. Ada mama je gila-gila. Elena Zara santai kat solar. Tadang. Dan akhirnya peserta kita telah lena. Ribuan mimpi ketika sedang bersarapan pagi. Halo. Sorry. Apa? Semalam makan nasi goreng kambing. Sedap. Sedap gila. Makanan dia orang sedap. Makanan dia orang sedap. Breakfast dia pun sedap. Breakfast dia pun sedap. Betul. Paling sedap teh tarik dia. Teh tarik dia guna fresh milk. Jalan-jalan. Sedap kan? Semalam kita makan tu memang berbaloi lah tu. Pinggan ada lagi. Pinggan ada lagi. Tak kutip lagi. Memang berbaloi lah walaupun tak. Sebab semalam hujan. So tak apa. So pit stop kita dekat Symphony Suite Hotel Ipoh. Settle. Kita akan gerak ke Klang. Elena, okay? Okay, I'm good. Good We go find the nasi ganja. Nasi ganja baru kita masuk highway, okay? Kalut gila. Kita dah jalan tadi dekat area istana dekat Impiana. Baru dah pusing. Kalut gila. Okay lah. Ingatkan kamera tertinggal dekat hotel. Rupanya tak. Aduh, rupanya ada dekat dalam solar. Ayo, kalau tertinggal ni habis. Okay, ni nak makan dulu. Kita pergi restoran Salim. Nasi ganda Salim. Pergi kena nasi ganda dulu. Nah, itu kuah sotong.
Nanti ambil telur. Telur apa? Ha? Apa telur? Saya nak biryani jugalah. Special biryani lah. Biryani dia sedap gila guys. Ni sotong banyak tadi, RM15 dia. Kalau sotong RM9 dia bagi. Padu kan? Padu. Sedap. Memang baik. Tadi makan dekat restoran M Salim Nasi Kandar tu, ujung sana. Dia pakai cash je. Tak ada, nasib baik ada public bank. Tapi jauh gak lah, dalam 4-5 minit kot berjalan kaki nak dapatkan duit. So moral of the story, sila pastikan cash sentiasa ada jugalah, walaupun cashless. Tak tahulah kedai baby kat mana. Kicap Mat pergi cari cash. Tu pengajaran dia, walaupun order cashless, kena ada standby cash. Settle lunch, kita gerak balik ke Kelang sekarang ni. Tapi masih dalam Ipoh lagi lah. Kita dah nak sampai rumah. Sekarang dah dekat Bukit Raja. So kita dah 1270 km. Ya, Nazara dah boring. Nazara dah boring. Apa? Tu, video. Hi guys, welcome back. Hi guys. Saya dah jalan 1000 lebih km guys. Kita nak balik dah. I did it guys. Yeay. I did it guys. So jangan lupa Like, komen dan subscribe. bye. Bye.